Result kau macam mana? Kau Oh. dapat A? Oh, aku pun A. Oh, ya ke? Izzat, macam mana pula result kau? Weh, aku stres lah weh. Syakib gagal. Dah. Kenapa macam tu? Tak tahulah weh, aku dah study dah elok dah. Mana-mana mau tak? Bila baru je weh. Aku tak tahu lah kenapa dah gagal juga. Ada try tanya lecturer? Ke Ada. kawan ke? Ada? Lah. Okay. Bila tu. Okay, jumpa lagi. Baik korang. Weh, kau dapat F lagi? Ya. Macam biasa lah. Haa. Kau tahu tak aku dapat A? Dapat A? Ya. Macam mana kau dapat A weh? Kau dah tahu? Nak? Bagi benda dekat lecturer. Bagi benda? Dia apa? Dia kata, Jadi, barang apa yang kau bagi tu weh? Masuk. Aku bagi duit. Hah? Serius lah? Ya. Kau try lah, kau dapat A kan? Try ya? Bukan tu kira rasuah ke? Tapi tak apalah, aku pun terdesak weh. Apabila seseorang berada dalam keadaan terdesak, cadangan yang salah boleh kelihatan seperti jalan keluar. Assalamualaikum doktor. Saya bawa kopi favourite doktor yang doktor suka. Apa tujuan awak jumpa saya? Saya nak beritahu pasal keputusan exam saya doktor. Berdasarkan keputusan exam awak dan assignment awak, apa yang awak jawab ni salah dan tak ikut format apa yang saya nak. Jadi awak gagallah subjek saya ni. Tak boleh ke kalau doktor naikkan grade saya pada A? Saya sanggup je buat apa. Awak sanggup buat apa-apa saja untuk saya? Apa tu? Sebab saya dengar daripada kawan saya, kalau saya bagi sesuatu, saya boleh dapat grade A doktor. Apa benda tu? Kalau saya bagi benda ni boleh doktor? Apa ni? Sebab saya dengar daripada Hakim, kalau saya bagi sesuatu ni, saya boleh dapat A. Awak tahu tak Hakim bagi amount berapa? Tak tahu doktor. Banyaknya. Awak mampu tak bayar? Boleh doktor, tapi kalau saya bayar sikit-sikit boleh? Sikit-sikit. Awak hantar ke bank ini. Ni kau siapa doktor? Akaun anak saya. Jadi kalau saya boleh bayar ni, saya confirm dapat A? Boleh, tapi awak kena bayar amount ni. Kalau tak, saya gagalkan awak. Baik, terima kasih doktor. Rasuah sering berlaku di tempat yang sunyi, hanya antara pihak yang terlibat. Kuasa digunakan untuk memberikan kelebihan kepada pihak tertentu. Namun, setiap perbuatan salah akan meninggalkan jejak. Tanpa disedari, perbuatan mereka dirakam dan dilaporkan kepada pihak berkuasa. Izzat, kau dapat A? Aku dapat B tolak je. Bukan sebelum ni kau dapat markah rendah je ke? Macam mana kau dapat A? Adalah, aku study betul-betul lah weh. Itulah kau, so ni selalu hina aku sebab fail. Kisina. Kisina, kau tahu tak? Izzat tu dapat A. Serius lah? Macam mana dapat A? Saya rasa kan Izzat dan Syarah itu melakukan sesuatu. Sesuatu tu macam mana? Kan subjek sem lepas kita ada belajar KIA. KIA tu mengajar kita tentang perbuatan rasuah. Saya rasa Izzat dan pensyarah kita ni melakukan perbuatan rasuah. Bukan ke rasuah tu salah di sisi undang-undang? Betul tu. Tuan disiasat atas kesalahan menerima rasuah dan menukar grade pelajar. Sila ikut saya ke balai sekarang.
Hasil siasatan mendapati wujud penukaran grade peperiksaan pelajar. Pensyarah tersebut didapati bersalah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan dikenakan hukuman penjara serta denda. Keputusan peperiksaan pelajar yang terlibat dibatalkan dan tindakan buang universiti dikenakan, termasuk Izzat. Izzat, Hai Raki. dah lama tak nampak kau kat universiti. Sebenarnya aku kena buang universiti weh. Sebab makan rasuah. Sukan tu weh. Oh, kau rasuah mencara untuk dapatkan A? Ha. Oh, rasuah ni memang kes berat dan patut dihukum dengan hukuman yang setimpal. Betul lah weh. Sebab tu lah sekarang ni aku dah tak nak buat dah rasuah tu. Aku harap lah kau pun tak terjebak weh dengan rasuah. Baik-baik. Baiklah, aku ada kerja sekejap ni. Aku pergi dulu ya. Jangan ambil rasuah lagi tau. Baik, insyaAllah. Bye. Rasuah mungkin memberi keuntungan sementara, tetapi kesannya kekal dan merosakkan masa depan. Tidak kira siapa anda, rasuah bukan jalan keluar. Pilih kejujuran, pegang integriti dan bertindak dengan bertanggungjawab. Tolak rasuah dan bina masa depan dengan integriti. Barang apa tu yang kau nak bagi tu? Lemak. Menerima rasuah dan Duit bro. tuan